Assalamualaikum kakak. Seperti mana kita tahu, yang ni Motobushi sekarang sudah secara rasmi dilancarkan dan dia akan launch 3 model tahun ni termasuk benda alahan ni. Ini adalah Hyundai Santa Fe generasi kelima. Lah katanya nak second model. So kita tengok apa yang best dengan model SUV petak-petak ni. Okay, benda pertama ada keperasaan, betul kebal Santa Fe tak nampak macam kita Korea ya, sebab untuk design baru ni dia menggunakan design H, design language dia macam elemen-elemen H. Contohnya dekat dia punya lampu depan sini dan juga dia pun dekat grill depan ni. So overall kereta ni tak nampak macam Korea, dia nampak macam kereta Amerika pun. Siapa? Memang lagi cantik compare yang sebelum ni, saya rasa lah. Okey, kita tahu untuk Santa Fe baru ni dia kan ada 3 variant dekat negara kita dan dia punya rim saja start pada 20, yang 21 pun lagi besar. Tapi dia design bagi saya okey lah, dia nampak simple tapi at the same time kena dengan SUV besar ni. Tapi SUV sebenarnya besar sebab kalau nampak panjang dia lebih 4.8 meter. So dia memang betul-betul D2E segment SUV. So sedikit besar compare dengan Santa Fe model yang sebelum ini. Okey, untuk design belakang anda boleh nampak dia punya design kat belakang lagilah kotak compare dengan depan sebab nampak simple je design dia. Dia tak adalah macam fancy-fancy sangat macam kereta sebelum ni, tapi dia ada best Santa Fe besar. So kau tak tahu ini adalah Santa Fe baru, bukan lama. So overall design dia sangat futuristik, sangat ranggi, sangat cantik. So untuk engine dia akan ada 2 option, iaitu engine 1.6 liter hybrid dan juga engine yang ni untuk flagship dia pakai engine 2.5 liter turbo. Power dia lebih 200 horsepower. Dia akan launch later pada Q3 2025. So agak-agak harga berapa? Boleh fikir baik beli Santa Fe CKD ni. Save more safe.